Baiklah. Jemaah-jemaah yang dikasihi sekalian. Hari ini saya nak share doa supaya hati tenang dan rezeki murah. Jangan lupa amalkan ya. Okey. Kau ni selalu je share doa kat orang lain. Kau ada tak amalkan doa tu? Aku share je dulu. Pasal amalkan tu dah pernah dah sebelum ni. Oi, lain macam strategi kau ni. Uish. Yelah bro, benda baik ni kita share je lah sebanyak mungkin. Faham. Tapi kenapa? Betul tak doa yang kau share tu? Maksud aku doa yang disampaikan ke orang lain. Masya Allah, betul lah tu. Ramai sudah Ustaz sebarkan doa ini juga. Aku hanya meneruskan sahaja penyampaiannya kepada mereka-mereka yang lain. Oh, faham. Terima kasih bagi penjelasan. Tak, aku juga risau nanti. Kita ni boleh je nak share ilmu dan doa kepada orang lain. Barulah orang lain pun terinspirasi untuk amalkannya. Dan kita pun kena amalkanlah juga. Betul lah tu. Ilmu tanpa amal bagaikan video tanpa sound. Macam tak siapa lengkap lah kan.